Pekerjaan masa depan tidak sama lagi seperti dahulu. Hari ini, dunia kerja dipenuhi dengan automasi, kecerdasan buatan dan kerjaya bebas seperti gig ekonomi. Persoalannya, adakah sistem pendidikan kita kini sudah bersedia? Kita tidak lagi boleh bergantung semata-mata kepada sijil, tetapi pelajar perlu dilatih untuk berfikir ke arah lebih kritikal, menyelesaikan masalah dan terus belajar sepanjang hayat. TVET, kemahiran insaniah dan kursus fleksibel bukan pilihan kedua. Ianya adalah jalan utama yang menuju kepada kerjaya yang kukuh. Pendidikan berkualiti hari ini perlu jadi jambatan kepada dunia pekerjaan yang sentiasa berubah. Kita tidak tahu apa pekerjaan masa depan, tetapi kita tahu apa yang diperlukan, iaitu adaptasi, kemahiran sebenar dan keberanian untuk mencipta peluang. Masa depan bukan untuk kita yang menunggu, tetapi untuk kita yang bersedia.